Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat petang. Okey, boy ada sebiji kancil enjin AVNA. Okey, AVNA. Owner buat tempat lain lah. So apa yang kita nak buat adalah kita buat rewiring balik lah kereta ni. Okey, sebabnya owner bagi tahu bila buka aircon akan jadi tok-tek. Tok-tek. Last boy suspect ini wiring lah. Okey, ni AVNA. Kalau yang boy punya, boy akan tanda ni, boy. Okey. Boy akan tanda. Tapi yang ni bukan yang boy punya kerja kan. So dekat sini bila kita buka aircon dia akan jadi tok-tek lah, banyak kali lah kan, banyak kali. So boy check wiring, memang ada masalah wiring lah. Wiring walaupun dia relay, dia ikut dia ada relay 3 ni kan. Okey, relay tapi tak menjadi jugalah kan. Mungkin ada salah satu relay ataupun tak ikut spek lah. So OBD pun tak ada. Okey, OBD tak ada, apa semua tak ada lah kan. So kita nak kena buat balik lah. Wiring ni nak ikut yang asal apa semua kan. Sebab dia auto lah, manual convert auto. Okey, buat tempat lain lah, bukan buat tempat boy. Ni customer, regular customer. Okey, dulu dia pernah hantar tahun lepas ke 2 tahun lepas, dia pernah hantar kancil tebur AV untuk buat rewiring juga. So yang ni engine AVNA. AVNA nak buat rewiring juga kan. So kita proceed buat lah, tengok kerja-kerja yang pomen lah kan. Kerja-kerja pomen kan, yang lain-lain pomen lah. Kalau korang tengok dekat sini, tengok okey macam mana dia orang punya kerja. Tengok buat macam ni je, tak ada gantung, tak ada apa semua, gantung kat sini. Gantung kat sini. Terkulai-kulai dah. Terkulai-kulai. Okey, tak kemas lah kan. Kita nak kemas, kita nak letak benda tu satu tempat tu, dia tak nak bila berjalan langgar lubang tak adalah bunyi-bunyi kan. Tak ada bunyi-bunyi macam tu kan. Ini terkulai-kulai kan. Tak cantik lah kerja. Walaupun kerja korang nampak sorok okey, tapi kerja terkulai-kulai tak guna juga kan. Ada yang OBD tergantung apa semua kan. Nanti owner terpijak OBD tu, putus juga wire je. Tak elok lah. Kita tampalkan OBD tu ataupun tampalkan bagi senang. Okey, tak payah nak gantung-gantung semua kan. Tampal okey, plug cocok kan. Ini dah tergantung, terkulai-kulai macam tu, tak guna lah. Tu bukan orang panggil pakar wiring. Itu nak orang panggil tak profesional lah kan. So ini bahan-bahan dia kan. Okey, ini bahan-bahan dia untuk buat wiring. Okey, ini soket, relay. Okey, ini tube untuk wire. Okey, ini untuk clamping kan. Ini OBD ini OBD port. Okey, so ni cutter semua, ini bahan-bahannya. Okey, ni selotip kain kan. Yang ni selotip hitam yang biasa. Bukan biasa juga ni, tapi yang ni yang paling boy suka, sebabnya dia tak ada gam. Okey, dia tak melekit lah orang panggil kan. Dan yang ni lighter untuk kita bakar dia punya ni kan. So inilah bahan-bahan yang boy sentiasa buat wiring. Okey, korang tunggu. Nanti kita dah cut semua barang dia, kita cut baru kita balik lah. Okey, video yang seterusnya. Okey, ngam.
kompresi aircon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali kita video yang seterusnya. Okey, kalau korang tengok dekat sini berterabur wiring. Okey, wiring ni berterabur walaupun dia balut tadi kan. Bila boy buka kan memang betul-betul berterabur lah, tak tersusun wire. Okey, wire dengan tak tersusun dengan berterabur lah kan. So kita tengok banyak yang salah. Okey, banyak yang salah. So tu yang pasal bila buka aircon akan bunyi tok tak tok tak tok tak tok tak. Relay dia akan bunyi tok tak tok tak, dan bila kita tekan kan, bila kita tekan je engine dia berat, confirm engine dia berat. So kena buat betulkan balik wire, sistem wire ni. Boy akan pakai wire boy sendiri. Okey, wire daripada Jepun kan. Jadi soket ni kita dah sambung dah, ikut terus plug and play dekat soket dekat sini. Okey, soket dekat sini kita plug and play. Lepas tu kita pakai relay yang ada lampu lah kan, ada LED punya, senang. So yang ni kita tak ada LED, kita tak tahu relay ni elok boleh pakai ke tak kan. Okey, so kita akan buat susun wire sebelum dan selepas. Kalau korang tengok dekat sini kan, tak ada wire lagi kan. Okey, ini sebelum dan tunggu selepas. Okey, so apapun tolong like, follow, share, komen. Okey, apa yang nak buat wiring untuk AV, bawa datang dekat boy, insyaAllah kita buat sekalian OBD apa semua, boleh scan ikut dia punya spek daripada Hafkat Jepun lah kan. Boleh scan komputer pun boleh, laptop pun boleh, scan tab pun boleh. Okey, kita pakai 8 ke 7 pin lah. Sekarang ni tak ada OBD. Sekarang ni tak ada OBD ya. Okey, OBD pun tak ada. Okey, so tunggu video seterusnya. Okey, ngam. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita pada malam ni. Okey, hari ni kancil ni boy dah siap buat wiring. Okey, ikut sistem dia semua. Okey, jom kita start dulu kereta ni dan kita scan tengok apa kod dia keluar. Okey, ni enjin AVNA yang itu hari owner buat tempat lain lah. Okey, so wiring dia tak berapa ni lah. Okey, wiring dia banyak yang salah. Okey, ni wiring yang asal dia. Okey, tapi banyak yang salah lah. Dia tag ikut dan dia je. Okey, so kat sini kita try try start dulu. Okey, kita try start dulu. Tengok dia punya sistem. Okey, nampak tu relay dah on. Alhamdulillah. Okey, dah on semua. Buka aircon. Okey, kita tutup lampu, kita tengok relay. Okey, sekarang ni dua relay on. Sekarang ni dah 3 relay on. Okey, 3 relay on. Bila kita rem mengejut lah. Okey, bila kita rem mengejut, dia ada cut lah. Okey, rem sikit je dah cut lah. Okey, so wiring boleh buat macam ni lah. Okey, wire. Okey, nampak kita balut cantik-cantik. Lepas tu kita susun. Okey, tak adalah tergantung macam video yang sebelum ni ya. Okey, nampak kita susun dengan rapi. Kita susun dengan rapi dengan okey, dengan inilah. So
kita scan dulu, tengok scan apa kod dia keluar. Okey, dia keluar starter signal lah. Okey, starter signal keluar satu kod je lah. Okey, so bila kita padamkan kod, okey, okey, kita dah padam. So kita rate balik. Okay, no fault code lah. Okay, dah tak ada code lah. Okay, so alhamdulillah dah okay dah. Dah okay. Aircon pun sejuk lah, aircon sejuk. Okay, timing pun stabil. Okay, aircon timing stabil. Okay, so tak ada masalah dah. Sebab owner ni kereta lama dia pun buat wiring dekat boy. So kereta yang kedua ni pun dia datang buat wiring dekat boy juga. Okay, so dia percayalah kita buat macam mana, betul ke tak ke ikut spek. Okay, apa, so tak ada masalah lah. Sekarang ni dah tak ada masalah. Aircon, bila on aircon tok tek lah. Okay, nanti boy akan bagi video yang owner bagi tahu. Sebab owner ada mesej dekat boy, kenapa bila on aircon dia jadi tok tek. Okey, okay, nanti boy up video lah. Video yang ni boy akan up dekat video ni. So korang tengok lah macam mana. So itu je lah yang boy boleh kongsikan pada hari ni. Ada apa masalah pasal wiring untuk kancil yang dah convert AV turbo, AVNA ataupun L9 turbo, L9NA, 4 piston, 3 piston ke apa ke, wiring tak ikut spek, boleh jumpa boy. Okay, boleh jumpa boy. Kita bawa dulu kereta tu, kena bawa dulu, barulah kita boleh dapat tahu berapa kos. Kalau awak duk tanya awal-awal kosnya, kita tak boleh nak bagi tahu. Sebabnya kita nak kena tengok condition je. Okay, boy kena tengok condition macam mana. Okay, pomen tu buat, pomen yang sebelum ni lah buat kan, bengkel yang sebelum ni buat macam mana kan, betul ke tak ikut spek apa semua kan. Lepas tu enjin apa semua, kita nak kena tengok keseluruhan, bukan nak tengok satu benda je, keseluruhan dekat enjin, dekat dalam dashboard ni semua kena tengok bang. Bukan kita boleh bagi macam tu je harga bang. Okay, harap faham lah video-video yang boy bagi ni, semua harap faham lah. Okay, so apa pun boy ucapkan terima kasih pada orang yang percaya dekat boy, kerja boy semua percaya kan. Alhamdulillah kereta ni pun dah stabil dah. Okay, wiring semua dah stabil. So kita pakai soket yang ni lah. Okay, buka pasang kita pakai soket ni. Buka on apa semua, on aircon. So alhamdulillah macam ni lah bentuknya. Okay, nak cantik-cantik lagi kan, nak cantik-cantik lagi, harga mahal lagi lah kan. Harga lagi mahal lah kalau nak cantik-cantik lagi kan. Tapi ini pun dah okey dah, tersusun dah bang. Tersusun dah kan. Takkanlah tak tersusun, takkanlah berserabut macam video yang sebelum ni kan. Video sebelum dan selepas ni tengok. Okey,
Itu saja. Apapun, share, komen, like, follow TT YT dengan Muka Buku. Okay, thank you.